Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawana ta'ala wa ta'ala wa tadhakkara wa tadhkira wa nafa'a wa intifa'a wa ifadata wa istifadah. Wal hasan tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ya huda wa dalalatan khair ibtiga ila mardatihi wa qurbihi wa tawbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada sesi yang seterusnya dalam kitab Nurul Fahmi dan juga kitab Risalatul Jami'ah, yang mana saya combine saya gabungkan saya buat satu video, yang mana video ini terpakai untuk kitab Risalah Jami'ah dan juga Nurul Fahmi, kerana kita sedang memasuki sifat 20. Kita sedang membahaskan tentang sifat 20, jadi saya buat sekaliguslah satu video untuk dua kitab. Gitu. Jadi kita dah habis tentang sifat ilmu hayah. Kita dah habis sifat hayah. Jadi kita akan bahaskan tentang 4 serangkai sifat ma'ani. Sesiapa yang follow kitab Nurul Fahmi boleh buka muka surat 10. Okey, buka muka surat 10. Yang Risalah Jami'ah boleh dengar saja ya. Dengar dan juga, tapi saya akan catatlah. Saya akan mencatat dekat secara share screen, secara whiteboard ni. Kemudian anda boleh salinlah apa nota-nota yang saya sediakan ini. Alright. Okey. Saya share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaAllah nampak. Alamak, muka saya tak nampak pula kan. Nampak apa nama? Floating ni. Saya masuk guna dua akaun ni. Akaun saya dengan akaun isteri saya. Okay. Apa? Khair, insyaAllah khair. Kita sambung pada 4 serangkai sifat ma'ani. Sebelum ni kita dah cerita tentang sifat qudrah, iradah, ilmu dan juga ayat. Okey. Ini dinamakan sebagai 4 serangkai sifat ma'ani. Kita dah cerita sebelum ini. Ada cerita saya tak ingat dah. Tapi sifat ma'ani ada 7 Sifat ma'ani ada 7, iaitu qudrah, basar, kalam. Okey. Kesemua 7 ini dinamakan sebagai sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Dan 4 ini dinamakan sebagai 4 serangkai sifat ma'ani. Okey. 4 serangkai sifat ma'ani. Dalam kitab Arab mungkin tak disebut secara jelas kan 4 serangkai sifat ma'ani. Cuma ini yang guru-guru kita ajarlah. Okey, macam kami belajar daripada Ustaz Muhadil. Ustaz Muhadil, beliau menggunakan istilah 4 serangkai sifat ma'ani. Beliau pun belajar daripada guru-guru beliau yang menggunakan istilah 4 serangkai sifat ma'ani. Alright. So jadi, apa specialnya tentang 4 serangkai sifat ma'ani ni? 4 serangkai sifat ma'ani ini, okey, dia adalah satu combination yang mana untuk apa tujuannya? Untuk mewujudkan ataupun meniadakan makhluk. Okey, ini tujuan dia. Ini dia punya orang kata objektif ataupun inilah dia punya tujuan lah. Okey, gini cerita dia. Gini. Anda pun boleh lihatlah, siapa yang follow Nurul Fahmi boleh lihat muka surat 10. 4 serangkai sifat ma'ani. So jadi Allah menjadikan sesuatu, kita dah belajar sebelum ni, Allah menjadikan sesuatu kan, sesuatu ataupun kita katalah, bagi contoh, Allah jadikan bumi Allah menjadikan bumi. Allah jadikan bumi dengan sifat qudrah. Okey, dengan sifat qudrah. Ingat, dengan sifat qudrah Allah, sifat berkuasa Allah, Allah menjadikan bumi. Kita berbeza dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah menciptakan dengan zatnya. Begitu.
Jadi kita kata uh, Allah dengan sifat kudrah, Allah menciptakan bumi. Kemudian nak menciptakan bumi, okay, sekali lagi ya, nak ciptakan bumi dengan ada sifat kudrah. Sifat kudrah dia mengikut siapa? Dia mengikut iradah. Okey, iradah iaitu berkehendak. Kehendak Allah. Okay. Dia mengikut sifat berkehendak Allah. Dan sifat berkehendak Allah dia mengikut apa? Dia kita kata orang kata berdasarkan sifat ilmu Allah. Okay, berdasarkan sifat ilmu Allah. Dan macam mana nak ada sifat ilmu iradah kudrah kalau tidak ada sifat hayah? Sekali lagi kita kata Allah menjadikan sesuatu. Contohlah kita ambil bumi kita ambil bumi. Allah menjadikan sesuatu seperti bumi dengan sifat kudrahnya mengikut kesepakatan, mengikut orang kata keselarian, kesepakatan sifat iradah, sifat berkehendaknya. Berdasarkan sifat berkehendaknya berdasarkan ilmu Allah. Ilmu Allah dan ketiga-tiga ilmu ni, ketiga-tiga sifat ni, ilmu, iradah dengan kudrah, tidak akan ada tiga-tiga sifat ini kalau tidak dengan sifat hayah. Okey. Secara kalau kita nisbahkan kepada manusia, kalau kita nisbahkan kepada manusia, kita contoh kita nak bina nak bina bangunan, kan? Kita nak bina bangunan, kita kita bina bangunan tu dengan sifat kuasa kita. Kita punya kudrat kita, kan, dengan sifat kudrat kita, dengan sifat uh, kekuatan kita lah, ya. Dengan sifat kekuatan kita, kita boleh bina bangunan. Tapi nak bina bangunan kena ada keinginan. Kena ada keinginan. Boleh ke orang, aku tak nak bina bangunan, kan? Tak nak pun bina bangunan, tapi tiba-tiba dia nak buat. Tak boleh, kan? Dia mesti kita kata ada keinginan. Ada keinginan nak buat, barulah dia boleh buat. Gitu. Dan contoh dia menginginkan, dia ada keinginan, ada kehendak untuk menciptakan bangunan. Nak cipta bangunan macam mana kalau tak ada ilmu? Kan? Dia nak berkehendak. Dia nak berkehendak untuk mencipta bangunan macam mana kalau tidak ada sifat ilmu? Kalau dia tak ada ilmu, kan? Dia sekadar berkehendak untuk mencipta bangunan tapi tak ada ilmu tentang penciptaan bangunan. Boleh ke? Tak boleh juga. Kena ada ilmu. Gitu. Dan macam mana kita nak cipta bangunan? Macam mana kita nak ada ilmu, pengetahuan cipta bangunan? Macam mana kita nak ada kehendak mencipta bangunan? Macam mana kita nak ada kekuatan, kudrat untuk mencipta bangunan? Kalau kita ini mati, kalau mati pun tak boleh. Dah, ada ke orang mati tiba-tiba ada pengetahuan, ada kehendak nak buat bangunan, ada kekuatan nak bina bangunan. Ada ke orang mati boleh bina bangunan? Tak ada. So jadi dia mesti hidup terlebih dahulu. Begitulah ya. Okay, begitulah cerita dia. Alright. Ini secara ta'akul ya tuan-tuan, secara ta'akul. Secara orang kata secara logik lah ya, secara logik. Bukan kita nak samakan Allah dengan makhluk, tak. Okey, sambung. Habis. Sekarang kita akan masuk kepada sifat yang seterusnya, iaitu sifat sama, sifat pendengar. Okey, sifat sama iaitu sifat pendengar. Okey. Sifat sama ni wajib bagi Allah bersifat dengan sama pendengar. Kalau dalam kitab Nurul Fahmi boleh buka muka surat 13. Okey, 13. Wajib bagi Allah bersifat dengan sama pendengar yang dengannya Allah mendengar. Okay. Allah wajib mendengar. Mustahil apa? Allah wajib ataupun mesti pendengar. Mustahil ke atas Allah bersifat dengan somamu. Okay. Somamu. Somamu itu apa? Apa nama? Pekak. Pekak. Somamu ialah pekak. Alright. Mustahil Allah bersifat dengan somamun, iaitu pekak. So, apa tu sifat sama? Sifat pendengar Allah. Sifat sama ini adalah satu sifat yang wujudi. Okay, satu sifat yang wujudi. Macam kita kata, okay, sifat ma'ani ni kan, 7 sifat ma'ani ni, ketujuh-tujuh ni adalah bersifat ataupun kita kata ia adalah wujudi. Wujudi ni apa? Wujudi ni adalah kita kata boleh nampak. Boleh nampak, boleh rasa, boleh pegang, boleh hidup. Contoh, kita kata sifat-sifat ini boleh dikecapi dengan panca indera kita. Contoh bunga ros. Bunga ros warna merah. Kita boleh nampak sifat merah dia. Kita boleh hidu bau wangi dia.
kita boleh pegang dia punya sifat dia, sifat lembut kan, sifat licin, macam tu. Ah. So jadi sifat ma'ani, tujuh sifat ma'ani ni nanti ketika di hari akhirat, dia kita apa nama, kalaulah kita maaf, apa nama, ketika di hari akhirat kita semua masuk ke dalam syurga, amin insya-Allah, semua mudah-mudahan masuk ke dalam syurga Allah tapi hisab dan azab. Bila mana kita masuk ke dalam syurga Allah, antara nikmat yang paling besar adalah kita boleh melihat Allah. Ketika kita melihat Allah, ketika kita melihat Allah, kita juga boleh nampak sifat ma'ani Allah. Begitu. Kalau Ustaz Muhaddir, ni cara Ustaz Muhaddir lah, dia kata apa nama, kita boleh lihat Allah dan juga kita boleh melihat Allah ni memang apa nama, Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan kita boleh melihat Allah. Okey, jadi ini Ustaz Muhaddir punya cara lah. Dia kata nanti kita dapat lihatlah sifat-sifat ma'ani Allah. Macam seolah-olah, okey, ini sifat qudrah, ini sifat irada, ini sifat ilmu. Kita boleh nampak. Ini cara Ustaz Muhaddir nak bagi faham lah. Bukan makna kata Allah tu buat begitu. Tidak. Makna kata kita boleh nampak. Kita boleh nampak tujuh sifat ini. Jadi samalah juga dengan sifat pendengar sama. Dia adalah wujudi, wujudi, dan sifat ini berdiri pada zat, berdiri pada zat Allah, yang dengannya Allah mendengar. Apa fungsi dia? Apa fungsi sifat sama? Sifat sama ini fungsi dia adalah untuk mendengar, semua yang maujud, semua yang ada. Semua yang ada Allah boleh mendengar tanpa terselindung. Semua yang ada. Contoh suara kita kan, suara saya yang tengah mengajar, suara tuan-tuan yang tengah tengah bercakap. Bahkan contoh pokok yang tak bergerak, pun Allah mendengar. Ustaz, macam mana Allah mendengar pokok? Pokok bukan ada bunyi. Sebenarnya ada. Kalau kita mengikut kajian sains pun, setiap benda ada kat dunia ni, dia ada wave, ada gelombang bunyi. Walaupun contoh telefon ni kan, telefon ni pun kita kata boleh didengar. Memang Ustaz, kalau telefon tu berdering kan, kalau telefon tu dengar bunyi, berdering bunyi alam, memang bunyi. Tak. Contoh kalau kita kata telefon ni tak ada bateri kan, tak ada bateri, memang kosong, pun boleh didengar. Boleh didengar sebab telefon ni ataupun barang-barang yang tak bernyawa ini, dia ada gelombang bunyi. Mengikut sains pun mengatakan pokok ke telefon ke pen ke buku ke kopiah ni ke apa semua tu, dia ada gelombang bunyi. Jadi Allah boleh mendengar. Kita tak dengar pun Ustaz kan, kita duduk dengar. Tak, memang kita tak dengar. Telinga manusia yang biasa tak dengar. Tapi benda tu ada. Gitu. Allah mendengar apa? Kita kata sekali lagi, Allah mendengar segala yang wujud. Benda-benda yang wujud. Asalkan benda itu wujud, asalkan benda itu ada, Allah mendengar. Asalkan benda itu ada, Allah mendengar. Jadi salah lah kalau kita kata, okay Ustaz, boleh ke Allah mendengar anak Tuhan yang menangis? Boleh ke? Anak Tuhan menangis kan tak wujud. Jadi mana Allah tak dengar lah benda tu. Gitu. Bukan makna kata Allah tu lemah sebab tak mendengar anak yang menangis. Anak Tuhan yang menangis. Tak. Bukan Allah lemah. Tapi soalan itu salah. Penyataan itu salah. Penyataan dia tidak logik. Benda tak ada. Anak Tuhan tak ada. Jadi Allah tidak mendengar. Sama dah juga contoh orang tanya, boleh ke Allah mencipta bini Tuhan? Boleh ke Allah mencipta anak Tuhan? Kan? Kita kata Tuhan kan maha berkuasa, mesti Allah boleh cipta anak Tuhan. Kita kata soalan itu salah, soalan itu tak logik sebab Allah tidak boleh menciptakan benda yang mustahil. Anak Tuhan, isteri Tuhan, semua itu benda yang mustahil akal. Tak boleh. Allah tidak boleh. Soalan kamu itu tidak logik. Alright? Okay, itu sifat pendengar. Apa dalil dia? Dalil dia adalah dalil dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Wallahu sami'un alim. Ataupun kita kata dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'un alim. Kan banyak dalam Quran. Sami'un alim, sami'un alim. Perkataan sami' tu banyak dalam Al-Quran. Dulu waktu saya dekat zaman UAE, pensyarah saya banyak. Pensyarah saya ada buat kajian tentang perkataan sami', perkataan mendengar di dalam Al-Quran. Ada Doktor apa nama? Tak ingat dah. Tapi ada seorang doktor dekat UAE buat kajian tersebut. Alright.
Itu dalil dia. Itu dalil nakli lah. Secara nakli Al-Quran. Secara logik, okay? Secara logiknya, secara akal, okay? Muka surah 14 bagi siapa yang follow Nurul Fahmi. Jika Allah tidak bersifat dengan sama, maka Allah akan bersifat dengan peka. Dan kita tahu bahawa sifat peka ini satu kekurangan. Bila mana ianya kekurangan, mustahil ke atas Allah. Sebab nak mencipta langit, bumi apa semua itu perlu kepada sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Mana boleh Tuhan bersifat dengan kekurangan. Peka kan kekurangan. Begitu. Cuma ulama kata dalil akli tidak kuat. Dalil akli untuk sifat sama, basar dan kalam. Okay, sekali lagi, dalil akli sifat sama, basar dan kalam tidak kuat. Kenapa? Sebab boleh je kita kata, ada je orang yang pekak tapi mampu mencipta bangunan. Ada je orang pekak mampu mencipta telefon. Kan? Jadi dalil akli tidak kuat. Jadi dalil yang kuat untuk mengisbatkan Allah bersifat sama, basar dan kalam ialah dalil nakli, dalil Al-Quran dan juga hadis. Begitu. Tapi kalau nak belajar juga, kita katakan dalil akli untuk sifat sama ialah kalau Allah tidak bersifat sama, maka Allah bersifat dengan peka. Dan sifat peka ini adalah kekurangan. Maka kekurangan mustahil ke atas Allah. Begitu cerita dia. Alright, settle tentang sifat pendengar. Okay. Saya padam ya, nanti kalau tak sempat salin, pause. Just pause je video ni. Ni bukan live. Pause saja video saya, anda salin dah. Alright. Kemudian, seterusnya sifat basar. Okay. Sesama sikit lagi ni. Sifat basar adalah maksud dia adalah sifat perlihat. Okay, sifat perlihat. Mustahil. Okay. Mustahil Allah bersifat dengan buta. Mustahil. Tengok muka surah 14. Basar perlihat. Wajib bagi Allah bersifat dengan basar perlihat, yang dengannya Allah melihat, dan mustahil atasnya bersifat dengan ama, iaitu buta. Ama. Okay. Dengan sifat perlihat ini, Allah melihatlah. Dengan sifat perlihat Allah melihat. Allah melihat bukan dengan mata. Okay. Allah mendengar. Okay. Allah melihat bukan dengan mata. Allah melihat dengan sifat basar. Kena faham tu. Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah mendengar bukan dengan telinga, tapi Allah mendengar dengan sifat sama. Okay. Sebab sifat sama Allah, sifat basar Allah tidak sama dengan manusia. Manusia melihat dengan mata, anak mata. Manusia mendengar dengan telinga, gegendang, ada saraf-saraf otak lah, saraf-saraf telinga yang berhubung dengan otak. Itu manusia. Itu manusia. Allah tidak. Sama juga dengan sifat hayah, hidup. Allah hidup bukan dengan sifat, Allah hidup bukan dengan roh, bukan dengan nyawa, bukan dengan darah, bukan. Allah hidup dengan sifat hayah. Begitu. Sama dengan sifat ilmu. Allah ada ilmu, bukan dengan otak, bukan dengan disebabkan otak, tidak. Allah tidak ada anggota. Allah tidak ada anggota. Allah berilmu dengan sifat ilmu beliau, dengan sifat ilmu Allah. Gitu. Allah melihat. Sambung. Basar. Dengan sifat melihat, Allah melihat. Sifat basar, sifat basar Allah, sifat basar ialah satu sifat yang, sifat perlihat ni adalah sifat yang wujudi, samalah macam tadi, wujudi, ada dirinya, yang mana ianya berdiri pada zat, berdiri pada zat, yang dengan sifat perlihat ini Allah dapat melihat. Allah dapat melihat segala yang Allah dapat melihat segala yang wujud. Sama juga macam tadi. Apa sahaja yang ada, Allah dapat lihat. Apa sahaja yang ada. Cuma, kalau ni untuk basic lah ya, tuan-tuan. Ada pandangan ulama mengatakan, kalau sedetailnya dia ada khilaf antara Asy'ariyah dengan Maturidi. Allah melihat benda yang wujud ke tak, benda yang wujud ataupun tak wujud. Sifat sama pendengar tu, Allah tu boleh mendengar benda yang wujud ke tak, benda yang tak wujud dan sebagainya. Jadi benda tu ada khilaf, tapi secara basicnya kita kata sekarang ni Allah mendengar segala benda yang wujud, dan Allah juga melihat segala yang wujud. Apa saja, asalkan ini wujud, Allah melihat. Bahkan bunyi kita, suara kita ni ada tak tuan-tuan? Ada sebenarnya. Ada gelombang bunyi. Gelombang bunyi tu ada. Allah melihat. Allah melihat. Begitulah cerita dia. Okey.
tanpa terselindung. Tanpa terselindung maksudnya semua Allah lihat. Semua Allah lihat. Janganlah nak sorok kan, nak sorok apa-apa daripada Allah, nak mencuri, auzubillah contohnya kan, curi dekat tempat gelap kan. Allah boleh melihat, Allah Maha melihat. Sebab tu kalau kita dapat pasakkan dalam diri kita Allah Maha melihat dan juga mendengar, kita akan takut nak buat maksiat. Begitu. Alright. Itu sifat basar. Dalil dia apa? Dalil dia adalah pada surah Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-18. Wallahu basirum bima ta'malun. Ada juga ayat kan wallahu sami'un basir dan sebagainya lah. Maknanya kata perkataan basir. Okay, perkataan basir tu. Basir. Perkataan basir ni lah apa dia punya maksud dia adalah melihat. Gitu. Alright. Settle. Dalil akal ni dalil nakli ya. Dalil akal macam kita kata dalil akal untuk sifat sama basar kalam tidak kuat, tapi tak apa, kita belajar saja. Jika Allah tidak melihat, jika Allah tidak ada sifat melihat, maka Allah buta. Kalau Allah tu buta, ianya adalah satu kekurangan. Satu kekurangan. Bila ianya kekurangan, natijahnya adalah mustahil lah. Allah mustahil mempunyai kekurangan. Allah, Tuhan tidak boleh mempunyai kekurangan. Begitu. Okay. Settle. Okay. Saya padam sekali lagi. Kalau tuan-tuan nak salin, boleh pause video dan salin. Alright. Video kita 40 minit saja. InsyaAllah 40 minit saja sebab saya rakam dengan inilah Zoom ni. Okay. Kemudian yang terakhir, sifat kalam. Bukan terakhir lah, ada lagi nanti. Sifat kalam. Kalam ialah, maksud dia adalah perkata. Okay, perkata. Mustahil. Mustahil. Lawan bagi sifat kalam ataupun perkata ialah, lawan dia adalah bisu. Mustahil Allah bisu. Alright. Wajib bagi Allah bersifat dengan kalam, iaitu perkata yang dengannya Allah berkata-kata. Allah berkata-kata ataupun bahasa yang lebih ni, yang lebih orang kata solid ialah berfirman lah. Okay? Berfirman. Allah berfirman dengan mulut ke dengan suara? Tidak. Allah bukan berfirman ataupun berkata dengan suara. Tak. Allah berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara, bukan macam kita. Bukan macam kita. Habis tu macam ni Ustaz, Allah berkata-kata kan? Apa nama? Dia ada perbahasan yang panjang lah. Perbahasan yang panjang dan khilaf antara ulama'. Cuma secara basicnya, saya pilih satu pandangan yang mengatakan, contoh ada orang tanya, Allah berkata-kata berfirman dengan Nabi kan? Bila Nabi naik ke langit yang ketujuh Isra Mi'raj, Nabi berjumpa Allah? Bukan. Nabi bukan berjumpa Allah. Tapi Nabi bermunajat di situ. Sebab kita kata Allah tidak ada tempat. Allah itu wujud tanpa tempat. Jadi kita kata Allah bukan berada di langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, Nabi hanya bermunajat kepada Allah. Bermunajat. Sama juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa di Bukit Tur Sina, baginda bermunajat, bukan berjumpa Allah. Jadi ketika Nabi Musa bermunajat di Bukit Tur Sina, ketika Nabi Muhammad SAW bermunajat di langit yang ketujuh, ketika itu Allah berkata-kata. Allah, kita kata dalam istilah kita lah, bahasa kita, berborak lah. Okay, berborak dengan Nabi-Nabi itu. Maka kita kata tadi Allah berkata tanpa suara, tanpa huruf. Macam mana Nabi-Nabi ini boleh faham? Maka kata ulama, Allah buka hijabnya. Allah buka hijab Nabi-Nabi kita. Itu. Ini pandangan yang senang lah tuan-tuan. Okay, pandangan yang mudah. Alright. Berkata-kata, kita kata tak ada suara, huruf, apa lagi dan sebagainya lah. Suara, huruf, baris atas, baris bawah tak ada. Okay, tak ada. Okay. Yang dengannya Allah berkata-kata ataupun berfirman, dan mustahil atas Allah bersifat dengan bisu. Okay, bisu ataupun bahasa Arab dia adalah bakamun. Bukmun agak. Bukmun. Dalam surah Baqarah tu kan. Sumun bukmun umyun. Dalam surah Baqarah awal-awal gitu ada sebut. Okay, bukmun tu adalah bisu lah. Bisu. Sifat kalam ialah satu sifat yang wujudi, kita kata yang wujudi,
wujudi yang ada dirinya, yang mana ianya berdiri pada zat Allah. Ni sama je macam tadi, berdiri pada zat Allah yang suci daripada terdahulu, takadum, kemudian, takhur, kesalahan, dahnun, i'rab, sihah, ataupun sakin, ilah dan lain-lain. Mana kata Allah berfirman ni tak ada suara, tak ada huruf, tak ada terdahulu, tak ada terkemudian. Apa maksud dia? Contoh, kalau kita kata, contoh saya kata, saya kata jom selawat. Contoh saya kata jom selawat. Perkataan jom datang dahulu, perkataan selawat datang kemudian. Maknanya kata ada urutan kan, tapi tak. Allah tak ada urutan. Tak ada urutan. Alright. Ha. Dan dalil dia apa? Dalil dia adalah dalam surah An-Nisa, An-Nisa ayat yang ke-164. Wa kallamallahu Musa taklima. Kalau siapa yang belajar bahasa Arab, takliman tu adalah uh, maf'ul. Maf'ul apa tu? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Wa kallama Allah tu kan. Kallama yukallimu takliman. Di atas wazan fa'ala, apa nama? Fa'ala. Darasa yudarrisu tadrisan. Gitu. Siapa belajar bahasa Arab lah. Okay. Dia nak, maksudnya macam nak takkid lah, nak kuatkan betul-betul. Gitu. Allah bercakap dengan Musa ni, dengan Nabi Musa memang betul-betul bercakap. Gitu maksud dia. Itu dalil dia. Dan dalil akli adalah kalaulah Allah tidak bersifat dengan kalam, maka Allah ini bisu. Kalau Allah ini bisu, maka ianya adalah kekurangan. Dan kekurangan ini adalah mustahil ke atas Allah. Itulah dia. Settle dah sifat kalam. Adapun tetap bahasan yang detail. Oops, internet lambat. Namun wifi lambat sikit. Internet unstable. Okay. Ada pun perbahasan yang detail-detail tentang sifat kalam Al-Quran makhluk ke tidak, saya tak cerita di sini sebab ini adalah kitab yang basic. Nanti insyaAllah kita akan cerita detail pada kitab-kitab yang akan datang. Okay, settle dah tentang sifat ma'ani. Settle dah. Sekarang ni yang terakhir untuk hari ini, kita nak mencerita tentang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah tu apa? Yang kaunu-kaunu tu lah. Okay. Kaunuhu qadiran, kaunuhu kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu semua budak sekalian tu, kaunuhu hayyan, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Okey, mutakalliman. Okey. Apa maksud kaunuhu qadiran? Maksud dia adalah keadaan Allah yang bersifat kudrah. Yang bersifat kudrah. Itu maksud dia. Bila mana kita kata Allah bersifat dengan kudrah, maka lazimlah Allah ini keadaannya bersifat dengan kudrah. Contohlah kita kata, kalaulah kita kata orang itu bijak. Okay? Zaid contoh. Zaid mempunyai sifat bijak. Maka lazimlah, maka confirmlah keadaan Zaid itu keadaan yang bijak. Begitu. Orang itu, contoh Zaid ada sifat sakit. Maka keadaan Zaid sakit. Begitu. Apa lagi? Zaid mempunyai sifat kedekut. Zaid ada sifat kedekut. Maka hal keadaan Zaid itu adalah kedekut. Begitulah maksudnya saling talazum, saling melazimilah. Plus, wajib bagi Allah bersifat dengan keadaannya yang mempunyai sifat kudrah dan mustahil keadaannya sifat ajizan yang lemah. Sifat Allah kaunu qadiran ialah keadaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Lawan dia keadaan Allah yang bersifat dengan ajizan. Ajizan ni lemah.
Ni lawan dia lah. Ini lawan dia. Alright. Dalil dia ke perbahasan dia samalah macam sifat kudrah tadi. Uh, yang bukan tadi, yang rakaman sebelum ni kan. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat kudrah yang tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya yang berkuasa gini. Bila mana Allah ada sifat kudrah, kan? Bila mana Allah bersifat kudrah, sifat kudrah Allah itu tidak bercerai tanggal daripada zat Allah. Maknanya kata sifat kudrah Allah memang, kalau Ustaz Muhadir kata melekat, memang melekat pada zat Allah. Bila mana dah melekat tu, kita tahulah bahawa keadaan Allah bersifat dengan kudrah. Contoh, Zaid. Sifat kedekut Zaid tu memang dah melekat pada Zaid. Maka kita dah confirm, kita tahu bahawa Zaid ini, keadaan Zaid ialah kedekut. Gitulah nak senang fahamnya. Alright. Sama juga dengan kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan ialah keadaan Allah yang bersifat iradah. Lawan dia adalah keadaan Allah. Ini sifat yang wajib. Lawan dia adalah keadaan Allah yang bersifat dengan apa nama? Karihan. Karihan tu terpaksa kan. Terpaksa, itu lawan dia. Dalilnya saya baca saja muka surat 15-16 ni. Dalilnya adalah seperti sifat iradah. Dalil ke perbahasan sama dengan sifat iradah tadi. Apabila Allah berkeadaan sentiasa mempunyai sifat iradah dan tidak bercerai tanggal daripadanya selama-lamanya, maka dapatlah difahami bahawa keadaannya bersifat kehendak. Sama lah macam tadi. Bila mana sifat iradah tu dah melekat pada Allah, tak bercerai tanggal, maka keadaan Allah itu adalah bersifat dengan kaunuhu muridan, ataupun keadaan Allah bersifat dengan iradah. Okey, aliman. Aliman ni keadaan Allah yang bersifat ilmu. Okay. Lawan dia adalah keadaan Allah yang bersifat dengan jahil. Ini lawan dia. Sama juga perbahasannya dalam sifat ilmu. Kalau dah sifat ilmu itu dah ada pada Allah, tak bercerai daripada Allah, maka lazimlah Allah ini, keadaan Allah bersifat dengan ilmu, iaitu kaunuhu aliman. Sama juga dengan hayah. Hayah ni keadaan Allah, keadaan Allah yang bersifat dengan apa dia, tuan-tuan? Hayah. Hayah, hidup. Lawan dia adalah lawan bagi kaunuhu hayyan, iaitu keadaan Allah yang bersifat dengan bersifat dengan mayitan. Bersifat dengan mayitan. Ini lawan dia. Sami'an, sama juga sami'an, keadaan Allah yang bersifat dengan sama'. Keadaan Allah yang bersifat dengan sama'. Lawan dia keadaan Allah yang bersifat dengan as-sama'. As-sama', keadaan Allah yang bersifat dengan peka. Kaunuhu basiran. Kaunuhu basiran, keadaan Allah ni saya cakap ni tuan-tuan, saya cakap je nanti tuan-tuan salinlah. Kaunuhu basiran ialah keadaan Allah yang bersifat dengan basar. Lawan dia keadaan Allah yang bersifat dengan a'ma. Keadaan Allah yang bersifat dengan buta. Bersifat dengan buta. Dalil dia apa semua kita dah cerita pada sifat samad dan basar. Sama je. Bila mana Allah dah ada, bila mana sifat basar, sifat pelihat tu melekat, tak bercerai tanggal pada Allah, maka keadaan Allah adalah bersifat dengan kaunuhu basiran, iaitu keadaan Allah bersifat dengan basar. Yang terakhir, kaunuhu mutakaliman. Kaunuhu mutakaliman, keadaan Allah yang bersifat dengan perkata, dengan sifat kalam. Bila mana sifat kalam itu melekat, tak bercerai tanggal daripada Allah, maka keadaan Allah ialah bersifat dengan mutakaliman, iaitu keadaan Allah. Maka keadaan Allah bersifat dengan kalam. Jadilah kaunuhu mutakalliman. Dalil dia semua sama, kita dah cerita dah. Lawan bagi kaunuhu mutakalliman adalah apa dia? Keadaan Allah yang bersifat dengan peka. Alright. Kemudian yang terakhir pada kali ini kita nak menceritakan, kita dah habis dah sifat 20 Allah. Habis sifat 20 Allah. Okay, tamat. Okay, tamat. So jadi kita dah belajar dah sifat 20 Allah. Kemudian kita dah belajar tentang 20 sifat yang wajib Allah. Okay? Kita dah belajar tentang 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kita dah juga belajar tentang 20 sifat yang mustahil ke atas Allah. Mana kata 20 sifat ini lawan bagi sifat wajib lah. Okay, lawan bagi sifat wajib. 20 sifat ini 20 sifat ini tidak ada pada Allah. Dan sekarang kita nak cerita tentang satu sifat harus.
satu sifat harus bagi Allah. Okey. Apa ni? Tengok muka surat 18 untuk Nurul Fahmi. Okey, sifat harus Allah. Sifat harus Allah adalah wajib ke atas setiap mukallaf beriman bahawa sifat harus bagi Allah itu ialah satu. Apakah dia? Okay, iaitu adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, iaitu uh, melakukan ataupun membuatlah. Fi'lu itu membuat ataupun melakukan. Dalam kitab ni kata melakukan. Melakukan sesuatu ke atas mungkin. Mungkin ni makhluk mungkin ataupun makhluk atau meninggal tu saya tak lawa sangat, atau meninggalkannya. Makna kata apa? Maknanya Allah nak buat sesuatu boleh, Allah tak nak menciptakannya pun boleh. Allah nak ciptakan bumi boleh, Allah tak nak cipta bumi pun boleh. Allah nak ciptakan manusia boleh, Allah tak nak menciptakan manusia pun boleh. Itu namanya apa? Boleh belaka. Ataupun istilah kita harus. Harus saja Allah nak cipta bumi, ataupun harus saja Allah tidak menciptakan bumi. Harus saja Allah nak bagi kamu rezeki. Harus saja ataupun boleh saja Allah tidak memberikan kamu rezeki. Harus saja Allah memberikan kamu kebijaksanaan, ataupun boleh saja Allah tidak memberikan kamu kebijaksanaan. Maksudnya semua benda makhluk, semua penciptaan Allah boleh belaka. Allah nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Itu atas Allah. Gitu. Ia bermaksud pada ketika hadis atau imkan harus jaiz, bukan wajib. Okay? Maksudnya Allah ni bukan wajib. Tak wajib pun. Tak mesti pun Allah ciptakan bumi, langit, bintang, kita bijak, rezeki apa semua tak wajib. Okay? Bukan wajib bagi Allah ataupun bukan mustahil atasnya. Sama ada untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak. Seperti contohnya mengutuskan Rasul. Okay? Utuskan Nabi dan juga Rasul. Boleh saja Allah nak ciptakan Nabi, boleh saja Allah tidak mahu ciptakan Nabi. Mu'tazilah kata Allah mesti wajib ciptakan Nabi dan Rasul. Dia kata Mu'tazilah lah. Allah boleh saja memberikan pahala kepada saya rasa tak sempat datang tuan nak habiskan sifat harus bagi Allah ni. Okay. Saya rasa nanti kita sambung lagi pada perbahasan yang siri yang akan datang insya-Allah. Ataupun boleh sekejap sikit kan, sikit je. So jadi boleh Allah nak cipta Nabi kan, boleh saja. Boleh juga Allah nak memberi pahala kepada orang yang taat sebagai anugerah ataupun menyeksa. Maksudnya pahala kan, orang tu buat taat. Boleh je Allah nak bagi pahala, boleh Allah tak nak bagi pahala. Begitu. Memberi rezeki kan. Memberi rezeki pun boleh saja Allah bagi rezeki, boleh Allah tidak mahu memberi rezeki. Itu semua atas Allah, tak wajib. Tak wajib pun ke atas Allah memberi rezeki, tak wajib pun bagi Allah untuk memberi pahala kepada orang yang membuat taat. Begitu. Taklah kadang kita buat taat tapi kita ada sifat riak. Sifat riak. So jadi atas Allah nak bagi, boleh tak nak bagi pun tak apa. Boleh saja Allah nak memberikan ilmu kepada kita, dan bagi kita pandai ke tak pandai ke, itu semua atas Allah. Semua ini adalah dengan kesepaduan sifat iradah, kehendak dan kudrah. Pak serangkai sifat mani tadilah. Semua pemberian dan kurniaan Allah adalah semata-mata dengan limpah rahmat kasih sayang Allah. Allah nak bagi benda baik, itu rahmat Allah. Kalau tidak, itu keadilan Allah. Semua azab dan pembalasan daripadanya adalah keadilan Allah. Dalil dia apa tuan-tuan? Dalil dia ada dalam surah Al-Qasas. Al-Qasas ayat yang ke-68. Tengok tuan-tuan, tak sempat masa ni. Okey, jika wajib bagi Allah atau mustahil atasnya untuk melakukan sesuatu ke atas makhluk atau tidak, maka ianya mustahil kerana hakikatnya ia hanya harus bagi Allah. So jadi kita kata semua perkara yang ada kat dunia ini harus berlaku. Okay? Boleh Allah nak ciptakan dan boleh Allah tidak mahu menciptakan. Jadi habislah sudah 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan satu sifat harus Allah. Sallallahu alaihi wasallam.